Pertama, objektif menerbitkan buku ni adalah merekodkan situasi-situasi yang berlaku di dalam scene bola sepak Malaysia. Sebab sepanjang aku bercerita berkenaan dengan bola sepak Malaysia ni, aku susah nak dapat sos rujukan. Bila aku nak cerita pasal contoh sejarah zaman-zaman bola sepak, zaman penaja rokok dulu, aku nak baca cerita-cerita yang menarik pasal tu susah aku nak dapat benda-benda macam tu. Jadi siapa mendokumentasikan? Tak ada dokumentasi kan. Mungkin ada tapi tak sampai dekat aku. Itu membuatkan aku terfikir susah nak baca cerita pasal bola sepak Malaysia yang lama-lama, kononnya zaman era keemasan apa benda semua. So in the end, apa yang aku decide, so sebelum benda ni berterusan, masalah berterusan, solutionnya adalah kita kena terbitkan, rekodkan lah situasi yang berlaku sekarang. So aku mulakan dengan merekodkan apa yang berlaku di dalam Liga Super dulu, apa yang berlaku kepada kelab-kelab yang bermain pada Liga Super pada musim tertentu. Kita rekodkan kelab-kelab yang bermain dalam kelab-kelab Liga yang bermain dalam Liga Super pada musim 2023, daripada kelab JDT sampailah ke kelab yang paling tercorot, Kelantan The Red Warriors, tak silap aku. Dan kesinambungannya sekarang ni kita berada di musim kedua percetakan buku ni. Instead of kita menggunakan 2023, kita convert kepada Masih Bernyawa, tapi kita menceritakan berkenaan dengan Liga Bola Sepak Liga Super pada musim 2024-2025.